Kalau nak simpan duit, boleh simpan dekat ASB ataupun tabung haji. ASB dan tabung haji ni tuan-puan merupakan instrumen pelaburan berisiko rendah dan diberi jaminan oleh pihak kerajaan. Bermaksud, kalau kita simpan duit dekat ASB dan tabung haji, simpanan kita tak akan hilang, bahkan simpanan tu akan bertambah disebabkan oleh dividen tahunan yang diberikan. Dividen untuk ASB ni tuan-puan sekitar 5 ke 6% setahun. Manakala untuk tabung haji sekitar 3 ke 4% setahun. Kalau nak simpan duit dekat bank, dia kurang sesuai. Sebab apa? Pertama, dividen yang bank berikan sangat kecil. Kedua, duit kita dekat bank tuan-puan mudah sangat untuk keluar masuk. Bila mudah keluar masuk tuan-puan, risiko untuk simpanan kita bocor sangat tinggi. Jadi, kalau kata nak letak duit dekat bank, cukup sekadar perbelanjaan bulanan. Nak isi minyak kereta, nak beli makanan, barang dapur dan sebagainya. Kesimpulannya, kalau nak simpan duit untuk jangka masa pendek dalam tempoh kurang 2 tahun, boleh simpan duit dekat ASB ataupun tabung haji sebab simpanan kita tak akan hilang dan dia akan terus bertambah kalau kita tak gunakan dividen yang diberikan. Belajar sesuatu hari ini, jangan lupa like, share dan follow untuk dapatkan lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.